Gyökeres tak main-main weh. Dia menang satu lagi award. Kali ni dia menang top scorer untuk UEFA Nation League. Okey, tu pada musim lepas untuk UEFA Nation League, Gyökeres main 9 game bersama Sweden, skor 6 gol dan juga 4 assist. Sangat-sangat mantap performance dia untuk UEFA Nation League. Tapi iaitu UEFA Nation League lah. Tapi untuk kempen World Cup qualifier, Sweden sangat-sangatlah teruk. Aku tak tahu kenapa Sweden ni teruk sangat, tak boleh emulate performance depa macam UEFA Nation League sebelum ni. Dah 2 kali international break dah. International League sebelum ni 2 game, 1 kalah, 1 draw. Game kali ni 2 international break, 2-2 kalah. So aku tak tahu lah. Aku rasa Sweden memang tak akan qualify dah ke World Cup nanti. Kita tak boleh nampak lah Gyökeres main di World Cup. Apa yang paling mengecewakan sekali adalah result Sweden against Kosovo. Depa kalah against Kosovo home dan juga away. 2 game kosong mata lawan Kosovo. Kalau ikutkan standard dan juga level tu, Sweden patut beat Kosovo lah. Kita ada Gyökeres, Isak yang main Premier League, Anthony Elanga dan player-player lain lagi yang banyak main dalam top 5 leagues. Game baru ni against Kosovo, main kat Sweden tu adalah must win game, tetapi Sweden tak menang lah. Sweden Gyökeres tak boleh skor, Isak tak boleh skor, dan mereka kata yang paling teruk sekali adalah Alexander Isak dalam game ni. Dia ada 2 big chance dalam game ni dan dia tak finish. Sebagai captain dia patut deliver more lah. So Switzerland sekarang berada di tangga pertama, Kosovo di tangga kedua, dan Sweden hanya satu mata selepas 4 game. Nampaknya Sweden memang takkan qualify ke World Cup. Gyökeres pun kita tak nampak main kat World Cup nanti.